Assalamualaikum Super Teacher Butterfly. Hari ini saya Teacher Intan telah tampal work instruction cara menyambut kanak-kanak. Okey, Teacher boleh baca dan lihat step ni. Saya akan tampal dekat sebalik pintu ataupun belakang pintu yang memudahkan Teacher untuk melihat work instruction yang betul semasa menyambut kehadiran kanak-kanak. Step 1, greeting. Hi, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Yana. Morning. How are you today? Teacher perlu smile, eye contact, intonation dan appearance. Okey, step yang kedua, gatekeeping, cek suhu. Suhu tidak melebihi 30 darjah Celsius. Cek tubuh badan, pastikan murid tidak mengalami sebarang kecederaan sebelum masuk ke premis. Contohnya, teacher perlu mengelak semua anggota badan murid untuk memastikan tiada kecederaan dan kesan-kesan yang boleh menimbulkan keraguan pada ibu bapa dan pihak sekolah. Okey teacher, step yang ketiga, check in murid, gambar murid mestilah clear dan murid mestilah ready. Kalau dia mengamuk-ngamuk, sabarlah dulu, janganlah ambil gambar. Dan pastikan murid senyum bersama parents. Yang terakhir, step yang keempat, assist murid masuk ke dalam tadika. Pimpin tangan murid masuk ke dalam kelas. Okey, principal dan teacher dah lihatkah work instruction yang telah saya terangkan tadi. Jadi, pastikan work instruction ini telah dipamerkan dan saya sendiri dah pamerkan. Jika tertanggal, teacher atau principal sila tampal balik di tempat yang asal. Itu saja daripada saya. Kalau lupa, kena ingatkan.